Hi guys, saya on the way balik daripada kerja. So petang ni saya akan terus ke kebun. Saya nak ambil apa sayur yang saya boleh ambil lagi dekat kebun. Sebab kebanyakan sayur dah habis sebenarnya. Sudah di hujung-hujung musim. Jadi apa yang pasti ada labu air. Lepas tu mungkin ada sedikit kacang panjang mungkin masih ada. So 2 hari sudah saya tak ke kebun guys. Sebab kami ke kebun sawit hujung minggu ni tadi untuk aktiviti di sana, ambil buah sawit dan aktiviti pembersihan kebun sawit. Jadi hari ni selepas balik kerja ni saya nak terus ke kebun di sebelah rumah yang belum siap lagi. Jadi saya nak tengok apa sayur-sayuran yang saya boleh petik untuk dibuatkan lauk. Okay guys, ikuti aktiviti saya di petang hari Isnin. Okay guys, jom. Cuaca balik kerja petang ni sangat cantik guys. Sangat cerah. Biru menyala langit dia. So semangat nak balik untuk terus ke kebun. Sebab kalau sebelum ni dalam minggu lepas, kalau on the way balik mesti hujan. On the way balik mesti hujan. So memang tak dapat nak terus ke kebun kecil dekat tepi rumah saya tu. Jadi you can see sangat cantik kan guys, pemandangannya, cuacanya. Ini adalah jalan menuju ke kampung saya guys. Dulu kawasan ini sangat sepi, gelap kalau malam, tapi sekarang dah ada tiang elektrik yang sangat banyak. Terima kasih kepada pemimpin yang sangat mengambil berat akan keperluan kami di sini. Jadi sekarang sudah jadi terang benderang kalau malam. Jalan dia sedikit bengkang-bengkok, tetapi bagi yang dah biasa tak ada masalah. Cuma bagi yang kurang biasa, berhati-hatilah guys ya. Jangan terlampau laju. So teruskan ikuti saya. Kita akan terus ke kebun sebentar untuk mengambil sayur guys. Oh iya, lupa saya nak kongsikan keadaan jalan yang menyebabkan kereta kami di sini, di kawasan yang melalui kawasan kampung kami ni, tiap-tiap hari memang tak boleh dicuci guys. Keadaan jalannya kiri dan kanan semuanya putih, berdebu. Apalah nasib, apalah nasib. Apakan daya kan, kehidupan perlu diteruskan. Jalan rosak guys. Ini jalan yang hampir sampai ke kampung saya. Rosak sangat-sangat disebabkan kenderaan berat yang lalu lalang di sini setiap hari, kerap kali. So this is my lovely kampung guys. Dulu keadaannya, tengok dia punya tamu, pasar tamu di tepi-tepi itu sudah affected by debu. So sad lah. So guys, kita hampir sampai ke persimpangan rumah saya. Kita masuk ke kawasan jalan baru. Yang ini jalan yang menuju ke tapak perumahan tak siap saya guys. Jadi saya akan bawa anda semua melawati kawasan ini. Alang-alang kita dah berjalan ni guys. Anak-anak tengah bermain guys. So suasana kampung saya sangat tenang. Matahari masih lagi memancar guys. Jarang-jarang saya boleh sampai ke kampung pada waktu bekerja. Cuaca yang begini
So ini adalah Holy Cross, Gereja Holy Cross. Guys, kita dah sampai. So mari kita turun ke bawah guys. So lama dah kita tak tengok kita punya bunga ros. Ini bunga ros kita guys. Bunga ros kita sekarang kurang mengeluarkan bunga, tapi berdaun subur ya guys. Berdaun subur. So mari kita mari kita tengok di manakah buah. Wih, banyaknya buah. Ini buah dah tua-tua dah buah ni. Lama sangat tak ambil guys. Wih, banyak. Buah kacang panjang ni banyak sangat. So kita akan petik kacang panjang ni juga. Dan buah yang saya bagi tahu, buah lembu tu adalah ini. Ya, dah besar guys, sangat-sangat besar. Saya rasa dah tua ni guys. Oh, belum. Besarnya. Sepatutnya saya dah ambil dah ni guys, tapi saya tak sempat. Cepat betul buah ni besar. Saya nak ambil gunting dulu. Mari kita mengambil gunting untuk menggunting-gunting. Okey, kita nak mengambil macam mana nak buka ni guys. Kita buka dulu. Tolak ke mana ni guys, kejap. Okey guys, dah ambil. Okey guys. Seterusnya kita nak memetik kacang panjang guys. Banyak guys. Kita ada banyak kacang panjang guys.
So yang dekat sini sudah siap, sudah habis, kita dah ambil habis. So kita akan pergi ke hujung sana, kita tengok tanaman kita yang lain. Dan juga kita ambil kalau ada buah yang ada, buah kacang panjang yang ada di sebelah sana. Jom guys. Jom. So ini adalah kacang panjang yang lama sudah kita ambil buah dia guys. Memang dah nak habis dah buah dia guys. Jadi tak banyak lagi lah, tinggal sedikit lagi. Tapi masih boleh lah, kalau untuk sayur masih boleh lagi diambil kalau kita nak ambil untuk sayur. Panjang guys. Saya nak tunjuk keladi yang saya tanam. Saya dah tanam keladi yang saya beli buah dia, saya makan. Lepas tu batang dia saya tanam. Tengok guys. Tada, keladi tu dah tumbuh guys. Sudah tumbuh. Ada 3 pokok. 1 yang hujung sana. 1, 2, 3. Tengok daun dia berbintik-bintik sebab mungkin terkena racun yang bapak dia sembur hari tu. Dekat sini bising guys, banyak budak lepak dekat tepi gereja tu. So saya nak kutip. Yang ini memang dah tua, tapi saya nak ambil untuk diambil biji dia, kita boleh tanam. So yang ni untuk biji benih. Okay guys, kita ambil untuk biji benih. Banyak guys. Okay, saya akan tunjukkan hari itu kan saya dan mak saya dengan girl ada tanam jagung. Jadi jagung tu dah tumbuh. Sekarang saya nak tunjukkan jagung tu di mana. Cuma jagung tu tak sempat kami nak rumputkan lah guys. Tada! Jagung tu dah tumbuh. Tapi dia kecil-kecil guys sebab lambat diberi baja hari tu. And then saya tak sempat nak merumput. Jagung dia kecil-kecil guys. By the way, tak apa. Nanti bila ada masa kita akan merumput jagung ni. Dan kita bagi baja sekali lagi. Semoga jagung-jagung ni boleh mengeluarkan hasil. Hari tu walaupun dia sedikit tapi kecil-kecil, tapi masih juga ada hasil dah. So guys, saya dah bersihkan tangga. Saya dah bersihkan tangga. Dan saya dah bunga-bunga saya dah bersihkan. Nanas ni pun dah membesar, tunggu berbuah lagi. Saya dah bersihkan kawasan ni. Hari tu kan saya datang sini untuk susun bata. Jadi bata-bata yang lebih tu saya dah susunkan. Budak bermain guys. So bising, tak ada privacy. Saya dah susunkan bata tu ke sini. Okay guys, kita menyiram cili. Ini cili-cili yang hari tu kami pindahkan, semai dan pindahkan. Tapi cili ni tak berapa bagus guys sebab mungkin husband dah terlebih letak baja hari tu. Dan cili-cili dia menjadi sedikit
kering, macam mana cakap, over baja lah. Mungkin dia kepanasan guys, jadi dia tak tu sangat, dia tak subur sangat. Mula-mula hari tu dia subur, lepas dia baja mungkin panas terlampau banyak baja tu, jadi cili-cili ni jadi macam kering pontang sikit. Dia jadi macam mana cakap ni, dia jadi sangat kurus. Tak pandai saya nak bagi tahu. Dia macam panas lah guys, panas, terover panas. So kita cuba aja lah, kita bagi dia mandi. Mana tahu mungkin nanti dia boleh pulih seperti sedia kala. Pokok naga. Okay guys, itu sahaja moral of the story. Walaupun kita ingin menanam, janganlah kita membaja terlampau lebih, sebab dia kalau overdose dia akan mati juga guys. Okay guys, hasil sayur yang saya ambil pada petang ini adalah sayur labu air, ataupun kami sebut ni lembu. Jadi inilah yang saya selalu sebut sayur lembu. Jadi dia dah ada 3 biji hari tu. 2 biji saya dah ambil, tinggal 1 biji. 1 biji kami dah makan, 1 biji saya bagi dengan cikgu anak. Dan ini adalah yang ketiga. Dia cepat besar guys, cepat sangat besar. Dalam 2 hari memang tak terkejut tengok dia dah besar. And then apa yang masih ada di sini adalah kacang panjang, tapi buah dia dah tak berapa elok sangat lah guys. Kacang panjang, tapi untuk makan sendiri boleh lah. Cuma kalau untuk dia nak jual ke, tapi actually walaupun daripada buah dia banyak hari tu pun saya tak jual sebenarnya. Memang untuk makan sendiri, bagi dengan abang-abang, bagi dengan saudara mara, dengan kawan. Memang tak jual. So ini adalah hasil berbudi kepada tanah. Bye guys, see you.